Serah diri atau berdepan tindakan pihak berkuasa negara. Itu amaran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menyifatkan tiada lagi pertimbangan diberi kepada pihak penceroboh Filipina itu. Ujarnya jenayah yang dibuat kumpulan yang mendakwa tentera Kesultanan Sulu itu dianggap serius dan keterlaluan. Kata Najib, panggilan telefon kepada Presiden Filipina Benigno Aquino Jr. ketiga sudah dibuat untuk memaklumkan sebarang permintaan dari kumpulan itu tidak akan dilayan. Dua anggota Komando Polis Komando Vet 69, Inspektor Zulkifli Mamat 29 dan Korporal Sabaruddin Daud 46 terkorban setelah terkena tembakan daripada kumpulan penceroboh. Jenazah kedua-duanya tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja TUDM Subang pada Sabtu. Kejadian berlaku di Kampung Tandua, kira-kira 130 km dari Lahad Datu. Dalam kejadian sama, 3 lagi anggota keselamatan negara cedera dan 12 anggota kumpulan itu maut. Zulkifli dikebumikan di Kampung Kubang Ikan Besut Terengganu dan Sabaruddin di Sungai Lias Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. Dalam pada itu, Najib turut mengumumkan kenaikan pangkat Zulkifli kepada Asisten Superintendent Polis ASP dan Sabaruddin kepada Sarjan. Jelasnya, kerajaan dan pihak polis juga akan mempertimbangkan pemberian-pemberian yang lain yang akan dimaklumkan kepada anggota keluarga berkenaan. Apa yang dikatakan oleh Presiden Aquino itu memang